Para penonton, Ramadan bakal meninggalkan kita. Dan sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, adakah kita telah bersedia? Adakah kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita? Adakah kita betul-betul bermanfaat untuk Ramadan kali ini? Semuanya kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab, dengan tajuk Sebelum Ramadan Meninggal Kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz diberikan rahmat, Alhamdulillah, dalam syukur, kehidupan sihat insya-Allah. walafiat. Jadi Ustaz, di penghujung Ramadan ini, sebelum Ramadan meninggalkan kita, barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir. Barangkali tahun depan kita tak akan jumpa lagi Ramadan. Kita dah tengok berapa ramai orang yang di sekeliling kita yang tidak bertemu Ramadan kali ini. Jadi bagaimana untuk kita benar-benar memanfaatkan Ramadan kali ini? Dan yang paling penting sekali, adakah roh Ramadan yang kita semangat beribadah siang dan malam ini akan terus berterusan selepas berlalunya Ramadan? Baik, terima kasih banyak Aimi, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Antara tanda kasih sayang dan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan, dicurahkan kepada kita, Allah Taala panjangkan umur kita sehingga kita sudah hendak sampai kepada penghujung bulan Ramadan, dan Allah lah yang ingin memberikan kemenangan kepada kita. Umat Islam, Allah nak beri convocation. Convocation yang begitu meriah sekali. Allah SWT umumkan kepada seluruh malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berjaya bermujahadah, melawan nafsunya, menundukkan egonya sepanjang bulan Ramadan ini. Allah Taala isytiharkan keampunan ke atas mereka dan Allah sebut nama-nama mereka di hadapan majlis para malaikat. Dan itu adalah satu kemuliaan yang Allah Taala ingin berikan. Akan tetapi di penghujung Ramadan ini, ya, Ramadan akan pergi. Kemungkinan kita akan ini adalah Ramadan yang terakhir. Tetapi bagaimana kita muhasabah diri kita? Bagaimana roh Ramadan diserap dalam kalbu kita. Apabila kita perhatikan madrasah Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk diri kita, segalanya bermula daripada kalbu. Apa sahaja istiqamah dan juga kekuatan yang kita ingin kumpulkan dalam bulan Ramadan yang kita nak bawa keluar Ramadan, segalanya bermula daripada qalbiyah, sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang berada dalam hati, dalam jiwa manusia, sesuatu yang bersifat rohani. Kita lihat ketika Rasulullah SAW ditanya, kalaulah kita nak buru malam Lailatul Qadar, apakah doa yang patut kita perbanyakkan kalau kita jumpa Lailatul Qadar? Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Iaitu satu doa yang mengajarkan kepada kita bahawa hati kita hendaklah sentiasa merasa insaf, sentiasa merasa ingin taubat kembali kepada Allah SWT dengan penyesalan terhadap apa yang telah kita lakukan yang masa lampau. Dan itu adalah hati. Itu adalah urusan hati, suatu sikap kalbu kita kepada Allah SWT bahawa kita mengaku yang kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita banyak aib, kesalahan. Maka ya Karim, afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, kau sukakan kemaafan dan kau Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Bayangkan daripada banyak-banyak perkara yang diminta, Rasulullah kata kalau jumpa Lailatul Qadar minta itu. Dan kemaafan sesuatu yang lahir terbit daripada kalbu manusia, dari lubuk hati manusia. Terlihat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa barang siapa yang berpuasa Ramadan dan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Tuan-tuan yang mulia, keimanan dan ihtisab adalah suatu yang menjadi suasana hati manusia. Keimanan adalah suatu kejujuran hubungan kalbu seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan hati dia dengan Allah. Dan ihtisab, ini adalah suatu sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtisab dalam skop sangka baik kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku ada di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Dan segala apa yang berada dalam madrasah Ramadan adalah rawatan bagi hati kita. Dan salah satu rawatan itu adalah kepada segala penyakit hati, termasuk penyakit bakhil dan kedekut. Hati yang terpikat dengan dunia, hati yang terpikat dengan cinta dunia dan sebagainya, dirawat dalam madrasah Ramadan ini yang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menggandakan lagi infak. Dalam hadis Tirmizi menyebutkan bahawa Rasulullah SAW adalah pemurah, tapi bila masuk dalam bulan Ramadan, baginda berganda lagi ke pemurahannya. Maka di sini kita muhasabah bagaimana, sejauh mana kita terpaut hati kita kepada perkara-perkara yang diredai oleh Rasulullah SAW dan perkara yang Rasulullah suka. Lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan adalah berkaitan dengan masjid. Bagaimana kita dapat bantu masjid. Rasulullah 10 akhir Ramadan, Rasulullah sentiasa berada dalam masjid beriktikaf.
Dan di sini pentingnya untuk kita makmurkan masjid apa yang kita telah hidupkan sepanjang bulan Ramadan dengan hadir di tarawih dengan masjid, qiyamul lail di masjid. Ini menunjukkan masjid adalah begitu penting sekali. Tapi bagaimana juga kita makmurkan masjid daripada segi baik pulih. Kita bantu masjid, rumah-rumah Allah SWT yang perlukan bantuan untuk kita berikan infak untuk makmurkan masjid itu daripada segi binaannya supaya ia dapat terus berterusan berlangsung, dapat digunakan manfaatnya sehingga kepada generasi yang akan datang. InsyaAllah, maksudnya kita imarahkan masjid itu juga dengan memperbaiki dia, membaik pulih dan sebagainya. Dan juga difahamkan daripada Yayasan Mihrab sendiri sekarang ini antara kempennya sedang membaik pulih Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Georgetown. Jadi Ustaz, bagaimana caranya untuk sama-sama kita nak istiqamah terus berbuat kebaikan. Jadi bagaimana caranya yang untuk kita bersama-sama dengan Yayasan Mihrab? Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama rawat penyakit hati kita, iaitu penyakit kedekut, bakhil dan cinta kepada dunia, terpikat kepada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dengan kita berinfak. Infak menjadi ubat dan juga penawar kepada hati yang mempunyai penyakit cinta dan juga terpikat kepada hal-hal duniawi. Jadi saya mengajak kepada sidang penonton yang dirahmati Allah untuk bersama dengan kami Yayasan Mihrab untuk membantu sebuah masjid yang telah uzur, yang telah berusia lebih daripada 100 tahun yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang bernama Masjid Wan Cik Arifin yang pada ketika ini mengalami keuzuran dan juga rosak teruk, struktur bumbung yang telah rosak, dan kita boleh lihat di kaca TV bagaimana keadaan sebelum keadaan masjid ini yang tiang-tiang yang menyokong bumbung dah dia mamah anak-anak dan telah rapuh dan ini membahayakan keselamatan jemaah. Jadi alhamdulillah dengan sumbangan apa yang telah kami peroleh daripada tuan-tuan dan puan-puan pada ketika ini kami dah mula sedikit demi sedikit Yayasan Mihrab membantu pihak ahli jawatan kawasan masjid untuk mula menukar tiang-tiang yang lebih kukuh, tiang-tiang besi yang ada pada bumbung tersebut dengan sesuatu yang lebih teguh, kerana itu menjadi prioriti. Kerana bayangkan rumah kita baru 10 tahun pun macam-macam maintenance yang kita nak lakukan rawatan ini kan lagi masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang usia lebih daripada 100 tahun yang dibina oleh Wan Cik Arifin. Wan Cik Arifin seorang businessman. Dia telah meninggal dunia. Dia telah tinggalkan suatu manfaat yang terus berterusan kita dapat guna. Bayangkan masjid bila disumbangkan apa-apa sumbangan di dalamnya, orang sembahyang di dalamnya, majlis ilmu dengan tadarus Quran di dalamnya, semua pahala mengalir kepada kita. Wan Cik Arifin telah jalankan tanggungjawabnya bagaimana dengan giliran kita. Jadi pada 10 terakhir Ramadan ini saya mengajak sidang penonton yang dirahmati Allah untuk bersama-sama dengan kami Yayasan Mihrab untuk sama-sama kita tukar currency, kita convert harta yang kita ada, rezeki Allah kurniakan untuk menjadi bekalan pahala di hari akhirat kita. Itu pencen kita insya-Allah. Dan kepada anda yang ingin sumbangkan, anda lihat di kaca TV anda, di situ ada akaun bank yang tertera, anda boleh lihat screenshot ataupun ambil gambar siap-siap, ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di situ dan menetapkan secara konsisten infak dan juga sedekah untuk bersama dengan kami yang committed untuk membantu bukan satu masjid tetapi banyak lagi masjid, surau dan institusi-institusi pengajar agama seperti Mahat Tahfiz yang perlukan kepada bantuan. Mudah-mudahan setiap ringgit yang kita sedekahkan Allah jauhkan kita daripada musibah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada bala bencana dan dikurniakan kesihatan yang baik dan kesembuhan daripada segala macam penyakit yang zahir dan penyakit yang batin insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi para penonton, ayo kita bersama dengan Yayasan Mihrab yang sekarang ini sedang membaik pulih Masjid Wan Cik Arifin dan juga masjid-masjid yang lain dan juga madrasah-madrasah yang lain insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zin, jazakallah khairan katsira Ustaz, yang juga merupakan duta Yayasan Mihrab. Dan anda para penonton, kita juga mampu untuk, mungkin kita tak mungkin menjadi seperti Wan Cik Arifin, tapi kita membantu untuk meneruskannya insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.